korang tahu tak, kat Semenyih ni ada pot makan chicken tenders yang tip top. Okay, nama kedai ni Friday.my. Okay, baru je beroperasi dalam 3 minggu, tapi makanan dia memang hidden gem dekat Semenyih. Jom kita terjah. Okey, ini harga dan menu-menu dia. Bapak meriah. Okey, macam-macam ada. Ayam dia, bila aku tengok, sebelum diorang goreng tu, diorang akan double coatingkan ayam tu untuk bagi dia bapak crispy, dan gorengan dia memang nampak cantik. Okey, korang tengok cara penyediaan kat kedai diorang, bersih, kemas dan teratur. Itu yang penting. Nampak sangat menyelerakan. Jom kita cuba. Pilihan saya chicken tenders combo 3 pieces dan fried chicken ala carte 2 pieces. Okey, set ni dah tersedia dengan sos. Kalau nak sos besar ni kena add on. Okey, tapi yang biasanya memang tersedia sos yang kecil ni. Yang putih ni sos ranch, dan yang orange ni sos signature spicy. Okey, korang tengok chicken tenders dia besar dari tangan aku. Okey, bapak gedapak. Selalu chicken tender kecil-kecil je kan. Bukan kaleng-kaleng chicken tender dia, guys. Gigitan pertama tu, chicken tenders dia crispy, juicy, combine pula dengan signature sauce spicy tu. Marvelous. Okay, now fried chicken pula. Kau tengok sauce signature spicy tu, dia celup dengan ayam goreng yang crispy, yang juicy. Kau tengok. Syahdu babe, apa yang aku boleh cakap, ini pendapat aku worth for your money. Okay, berbaloi dengan harga yang kau bayar tu. Okay, now kita try sauce ranch ni dengan chicken tenders yang besar kedabak ni. Okay, celup. Untuk sos ranch ni, apa yang aku boleh cakap, not bad. Okay, wife aku suka gila sos ranch ni. Okay, sos ranch ni dia ada rasa-rasa masam ada, rasa-rasa herbs ada, rasa-rasa garlic sikit pun ada. Tapi pendapat aku lebih suka signature spicy sauce dia. Memang mantap. Okay guys, korang wajib try. Okay, ini aku dah sediakan alamat dia, atau korang boleh je waste ke nama kedai ni. Alright.